Kalau perempuan selalu betul, kenapa lelaki selalu salah? Dia gitu, bukan. Sebenarnya lelaki kena selalu mengalah. Perempuan salah juga, tapi dia tak akan mengaku kalah. Tengok bini kita, contoh. Faham? Kalau dia buat salah dengan kita, kita kena minta maaf dengan dia. Faham lagi pada dia salah. Biarlah kita mengalah. Kerana apa? Kerana banyak lagi kebaikan dia. Itulah kelemahan dia, betul tak? Dia tak mengaku salah. Faham? Tapi dia banyak berbudi dengan kita. Betul tak? Dia sanggup berpisah dengan ibu bapa dia untuk duduk dengan kita. Itu tak budi dia. Dia sanggup berpisah dengan adik-beradik yang dia besar bersama untuk duduk dengan kita. Betul tak? Dia sanggup tinggal kampung halaman ni, mari duduk kampung kita. Ke tak betul? Ada balaslah budi dia dengan kita abaikan beberapa kelemahan dia. Memang dia gitu apa? Nampak lembek kodek-kodek, jalan kodek-kodek kemang gantung. Tapi laki dia nakut baik. Faham tak? Laki ni je sekali akak mozek dua kotak, dua tapal bau. Tahu tak? Curi bini dia akak, sekeping upah seletang. Laki ni dua tahun mozek, boleh pikul. Bawa trailer, bawa lori minyak, bawa forklift, bawa sawa, bawa ekskavator. Gagah tak suami? Tapi tengok bini takut. Khicik tu baik dahi. Tu kelebihan isteri tu tak? Ada seorang orang tua, dia cerita mati dah kot. Tahun 80-an. Orang cerita tu tahun 90-an. Kejadian tu 80-an. Dia orang Kelantan. Dia ni kalau ada rima-rima makan orang ke apa semua, dalam hutang lah. Pelitang panggil dia. Dia pandai. Dia ada kayu dia. Kalau ada rima, bekeng-bekeng, masuk dalam sarang. Kan rima kan, kalau hak liar, kalau takak, dia gelepar. Dia tak duduk diam, dia tak duduk diam macam hamster senyak. Rima kalau makan orang, kalau kita perakak dia masuk, dia gelepar. Pong lopak. Sampai luka-luka, ni molek patah habis kuku. Faham? Dia tak suka duduk lah sakat. Mari Pak Mak ni, buat gitu, rima apa? Duduk diam, bisa Pak Mak. Faham? Tu orang panggil. Ada takak rima di Geri, takak rima di Gua Musang, bola jaring, gelepar, Pak Mak lari senyap. Tu bisa tak? Tapi Pak Mak ni dia buat, tokak dia tu di bini dia apa? Bini makan. Nampak tak? Tak boleh nak buat. Rima jadi yang tu mah. Faham? Nampak? Habis tokak waktu B tak jadi apa. Itulah kelebihan orang puang, tak? Ada arah. Pomak gayung. Pomak gayung ni orang pandai gayung. Kalau dia jalan, orang tengah katak gendang gayung, takapung, orang berhenti gendang. Malu ke dia. Orang tengah gendang, orang gayung. Pomak ni lalu, orang berhenti. Sunat-sunat berhenti habis. Pomak, apa khabar? Berhenti. Orang hormat. Tok Guru gayung. Turun rumah ni akak misal gini. Cekok misal macam tanduk kubah misal. Tapi balik di rumah mak waktu rumah bawah. Faham lagi? Kerana maha guru ada tambah. Faham lagi? Itulah kelebihan orang perempuan, betul tak? Ada kelebihan dia. Jadi kita maaf lah. Banyak pelawak, banyak rembak piti kita. Maaf lah. Aku tahu aku hilang mau itu.